mana ada seat overflow lah kat situ dah seat trap ni. Secara logik lah. Sebab air yang keluar daripada kita punya seat trap ni, seat mesti dah ada dekat bawah. So kenapa perlu ada lagi seat sound kat ujung tu? Padahal ni direct daripada seat trap ni terus direct pergi ke kita punya existing drain sound. Sebab overflow. Mana ada seat overflow lah kat situ dah seat trap ni. Kalau macam yang dekat bawah ni okey lah kau nak buat seat trap kat ujung ni sebab memang kita tak ada a drain dekat bawah ni. Tapi dekat atas ni masalahnya semua a drain dah pergi ke seat trap. Lepas tu tiba-tiba nak buat stump pula dekat belakang ni. Tak perlu sebab kita dah ada everything. Kita punya seat trap tu memang design dia dah cukup untuk cater air bersih yang keluar. Aku pun tak boleh nak fikir tiba-tiba kenapa nak ada stump dekat sini. Dia nak buat stump dekat sini kan dia buat stump dekat bawah ni. Tak, dia cakap buat stump kat sini. Nak buat stump dekat atas kan. Tak ada keperluan kot. Tak settle-settle aku rasa 2 minggu lebih ni. 2 minggu lah.